Assalamualaikum dan salam sejahtera. Nama saya Akilah Bilqis. Saya suka menjadi PRS kerana saya berminat untuk mencuburi di dalam bidang ini. Sekiranya saya menjadi ketua PRS, saya akan mematuhi segala peraturan sekolah, menjalankan duti dengan baik dan memberi contoh teladan dengan baik. Saya berjanji akan sentiasa menjaga nama baik PRS dan menjadi PRS yang cemerlang dalam akademik, sahsiah dan kurikulum. Sekiranya didapati kawan sekelas saya mengalami masalah seperti isu buli dan masalah hal keluarga, saya akan usaha untuk memberi kata-kata semangat dengan intonasi yang lemah lembut agar kawan dapat menceritakan masalah yang dihadapi dengan tenang. Sekiranya masalah kawan saya tidak dapat dileraikan, saya akan melaporkan kepada guru kaunselor. Sekian, terima kasih pada saya.